langkah ke belakang dengan perlahan, tapi langkahnya tiba-tiba terhenti. Pontianak itu kini berdiri betul-betul di hadapannya. Wajahnya separuh hancur, rambut panjang menutupi bahu, mata merah menyala dan mulutnya menganga menampakkan gigi tajam berlumur darah. "Nak, balik. Mana?" Suaranya serak, perlahan tapi menusuk. Amirul cuba menjerit tapi tiada suara keluar. Pontianak itu menghulurkan tangannya yang berkuku panjang hitam, hampir menyentuh wajah Amirul. "Allahu Akbar," jerit Amirul dengan sekuat hati. Pontianak itu menjerit melengking sebelum hilang dalam sekelip mata. Motor Amirul tiba-tiba hidup sendiri. Tanpa fikir panjang, dia terus menunggang laju, tidak menoleh langsung hingga sampai ke rumahnya. Keesokan paginya, Amirul demam panas. Maknya bertanya, "Kau kenapa, Mirul? Macam nampak hantu semalam?" Amirul hanya diam. Tapi semasa